Tak, isu-isu jalur gemilang terbalik ni saya rasa kadang-kadang dulu kita boleh anggap sebagai kesalahan manusia lah. Tetapi sejak akhir-akhir ni ada pihak-pihak tertentu mengambil kesempatan. Tetapi kita jangan lupa, dalam dunia teknologi viral ni sebenarnya ada juga pihak-pihak nak mengambil kesempatan untuk popular cepat. Walau dia tak, tapi dia menggunakan pendekatan yang salah. Sebab bendera ni tidak boleh diambil mudah. Ini merupakan maruah negara. Bendera adalah maruah negara. Jadi saya harap pihak-pihak, semua pihak lah, bukan pihak-pihak tertentu je lah. Kalau nak dikatakan kita tak faham, saya rasa ramai masyarakat Malaysia tahu dah macam mana bentuk bendera kita, bagaimana susunan dan pemasangannya. Tetapi kadang-kala kita jangan lupa, di negara kita ni ramai migran, pekerja asing. Kadang-kala majikan suruh pekerja pasang. Kadang-kadang dia bukan alert pun pasal bendera ni. Dia tahu negara dia je. Sebab itu kadang-kadang bila kita melihat sesuatu perkara berlaku, kita kena siasat. Mungkin pekerja Nepal yang baru bekerja sebulan ke, datang dia suruh pasang bendera, jadi bendera terbalik. Lebih baik kita berbaik sangka. Apapun seperti saya katakan tadi, di kalangan masyarakat, khususnya bangsa Malaysia, semua tahu soal bendera ni. Jadi janganlah jadikan isu yang besar, tapi cuba siasat dan melihat mungkin ada kesalahan pihak-pihak yang bukan di kalangan warga negara Malaysia pun. Tetapi kalau berlaku, ini adalah amat mendukacitakan. Tidak sepatutnya berlaku. Walaupun satu ketika dulu pernah berlaku, rakyat negara kita menembalikkan bendera. Saya harap perkara ini tidak berlaku lah lagi di masa hadapan.